Mike, Namo tay. Renong ripe kumpu na batong to ka. Nulan nyaw tuncum mah. Ngena bitri. Ngena bitri ya. Nah, dai gak kena bateri, tapi malam-malam nemu balele tempat kecap. Nyamai ku ngeripe tuh. Ya, berapa lama? Baru hari 5 menit. Tunggu. Andi kak ngisap baru haro kak ngebeb. Oke. Gimana beb agak korenya? Agi tunsang ya. Misal. Agi tunsang. Janji ya berasa. Oke. Berapa cas man? Macam biasa 50 ringgit. Oke, lagi ke transfer. Oke. Oke. Kan ngisap dulu. Oke. Udah lama aku enggak? Alright. Oh my. Boleh. Kuat. Mesti ngelampau aku. Ngeripe lampu? Oh, Ih lama kok dia kuat nih. lama. Untuk ada kuda. Aduh, uli. Berapa tu? 50 ringgit. Anak gue. Kau ada ulang kau dah? Oh dia? Tu aku muat free of charge. Okey. Free of charge ah. Kau duduk itu. Kau duduk aja. Okey. Kau duduk aja. Kunyukan dulu. Oke, ngam. Ngam. Kau duduk aja nah. Anak kebut kak. Oh, nanti wah ada tucum nak nah. Kau nanti dituk nah. Okey. Anak kebut, anak berjaku. Bingung? Aku ngumbai customer aku loh. Gitu. Udah tembuk dulu. Tuh. Dan mau tucum nah. Nah lama enggak. Biasalah, Mike. Amat naik. Lupa patung aku tu dah. Ajak suka surprise-nya, nah aku mungkusnya surprise. Buka kerimpuh. Kak. Cih, apa patung aku tu? Bukan setakat tuncum tu. Tahu be buku itu ah. Nggak benar cukup umur patung itu tadi. Dari bajumu baliknya di pink. Aduh. Nah, lah baju pink. Buat kendiang. Papanya, angkat tanggung. Boleh. Boleh lah. Transfer aku 50 lagi. Oke, boleh lah. Sudah dipakap ditinduk malam lagi pamamnya.